Dalam kita nak membahagikan harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati mengikut hukum faraid, jadi harta itu mesti dibahagikan kepada waris yang berhak. Waris yang berhak ialah waris yang memang mereka ni benar-benar berhak untuk mewarisi harta si mati kerana mereka itu ada ikatan keturunan dengan si mati. Yang pertama, ikatan keturunan atau nasab. Ya, seperti mana kalau seorang tu meninggalkan ibu, ayah, anak-anak, itu adalah nasab si mati. Yang kedua, kerana adanya ikatan perkahwinan. Kerana ada ikatan perkahwinan, maka pihak-pihak berhak mewarisi. Seperti seorang mati tinggalkan isteri, ataupun seorang mati meninggalkan suami, maka mereka juga berhak mewarisi. Sama ada waris itu daripada nasab si mati ataupun kerana perkahwinan. Jika benar mereka itu waris yang berhak, maka hendaklah diberikan kepada mereka tanpa dikurangkan atau dinafikan hak mereka. Cuma yang kita rasa bimbang sekarang ni tuan-tuan, kadang-kadang orang yang berhak tapi tidak diberikan hak kepada mereka. Yang tak berhak pula diberikan hak kepada mereka. Waris yang patut dapat banyak tapi dapat sikit. Yang dapat sikit, yang patut dapat sikit, dapat banyak pula. Ada yang langsung patut tak berhak, dapat pula. Kenapa? Sebab kerana tak ikut hukum faraid. Jadi pembagian harta si mati mengikut hukum faraid, bukan perintah saya, bukan perintah ulama, tapi adalah perintah Allah Ta'ala, yang kita pun dah sentiasa sebut dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Memang Allah Ta'ala telah detailkan secara terperinci bahagian waris-waris yang berhak. Jadi kita nak faham, kalau mereka itu memang waris yang berhak, berikanlah hak kepada mereka. Cuma waris-waris yang kita bincang ni, ada waris yang dapat secara fardu dan ada waris yang dapat secara ansabah. Yang dapat fardu maknanya bahagian mereka memang dah tetap dah. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3. Bahagian waris fardu memang dah tetap. Siapa yang tetapkan? Quran telah sebut di atas perintah Allah Ta'ala. Dan waris yang kedua namanya waris ansabah. Waris ansabah ni mana waris yang kedua selepas waris fardu. Maknanya selepas dah kita berikan kepada waris fardu dan ada baki lagi, maka yang baki itu kita berikan kepada waris ansabah. Waris ansabah ni kita tak tahu berapa banyak dia akan dapat, tapi kita akan bagi selepas dah bagi waris fardu ni bahagian, yang berbaki itulah diberi pada mereka.